Marilah sama-sama kita melapaskan niat puasa bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Husni Mubarak bin Julaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir bahawa ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganjaran pahalanya bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, bahkan bersamaan dengan pahala 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Di sini ingin saya sertakan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, barang sesiapa yang menghidupkan, yang mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh rasa keimanan, dengan penuh rasa keikhlasan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang lampau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sama-samalah kita berazam untuk menghidupkan baki-baki malam 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ini, untuk kita mendapatkan pahala yang bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah rezekikan kita untuk dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.